Aku telah dikecam hebat di muka buku dek kerana konten ini. Dah tengok konten tu kan? Aku dah post kat TikTok. Semua suka. Masuk kat muka buku, lain pula ceritanya. Untuk pengetahuan korang, konten tu dekat muka buku dah melebihi 700k view. Wow. Maksudnya 700k pakcik muka buku dah tengok video. Hui, memang betul cari gaduh aku Mat. Konten macam gitu mau kena kecam Ini contoh dia. Komen yang pertama yang men-triggerkan aku. Tapi itu bukan Superbike bro. Sumpah tak tahu tu. Kau tahu? Aku ingat Arwan tu. Kau ingat Arwan kan? Aku pun tak tahu dah bang. Pakcik. Siapa lah kau? Hantar kau lah. Siapalah buat video ni? Buatlah benda berfaedah. Ni konten bodoh namanya. You just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just... Itu konten cik. Pakcik ada nampak saya macam tengah berkhutbah kat surau cik? Konten pakcik. Cut tangan tu. Jangan, ya Allah, tak boleh lah. Tak boleh tak kecam lah. Tak boleh tak... Ketiga Hans, ini lebih menarik untuk diperlihatkan. Tak ada bajet keluar motor besar untuk buat iklan ke? Iklan tu. Iklan macam iklan TV3. Macam gitu. Itu konten cik. Itu konten cik. Dia tak ada iklan-iklan cik. Konten low budget orang cakap. Tak ada pula Superbike kat sini. Saya pakai je lah reset cik. Itu je yang ada. Ni macam-macam cik. Sekarang saya pakai R15 ni yang mau kecam lagi teruk weh. SC potong SBK. Nak carut nanti ada yang merajuk pula. Lantaklah konten kau suka hati kau adik. Bukan abang yang sepatutnya mencarut ni. Saya yang patut carut kat abang ni. So dari pemahaman saya, dia nak cakap konten aku tu menunjukkan yang LC boleh potong SBK. Betul? Apa yang pembaris sangat? Ini jangan, ini level bukan level pembaris lah ni. Ini sesiku L. Dia measurement tape kawan saya cakap. Okay, so ini komen yang aku paling boleh terima lah. Walaupun tu kira kecaman tak. Dia cakap, tok masalahnya kenapa tak pakai helmet? Aku tak tahu ini selain mana. Tapi dia nak bagi tahu yang aku tak pakai helmet. Tapi aku boleh terima. Walaupun aku duduk depan kedai ni. Kadang lah, macam umpama macam apa tau. Kau duduk depan rumah pakcik kau duduk depan rumah. Kenapa pakcik tak pakai helmet pakcik? Saya cakap macam tu je. Saya nak tengok pakcik marah tak? Biasa dah tu. Sebab tu aku suka duduk TikTok. Semua relax, santai. Pembaris kayu tak ada. Sesiku L tak ada. Semua jenis yang belok-belok. Kita tak payah famous kat muka buku tak apa. Kita famous kat TikTok je. Boleh lagi ni? Boleh. Yeah.